Masa Nabi wafat, waktu itu seluruh sahabat dalam keadaan sangat emosi dan tak dapat nak terima hakikat yang Nabi dah wafat. Abu Bakar As-Siddiq yang tenangkan sahabat-sahabat dan masuk ke dalam rumah baginda melihat jenazah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar kucup dahi baginda dan sebut, wa khalila wa nabiyya wa safiya, wahai kekasih, wahai nabi, wahai sahabat, selepas ini engkau takkan lagi menderita. Kenapa Abu Bakar sebut perkataan itu? Sebab Abu Bakar As-Siddiq menjadi saksi sepanjang kehidupan Rasulullah. Baginda menderita dan terlalu banyak dihina hanya untuk sampaikan agama. Nabi bayar air mata dan darah untuk hari ini kita dapat kenal siapa Allah dan amalkan agama, dan supaya kita ini dapat masuk syurga selama-lamanya. Nabi dihina oleh orang kampung sendiri. Nabi dihalau dengan batu di Taif. Nabi cedera parah di Uhud. Diracun oleh wanita Yahudi sehingga akhirnya Nabi wafat. Semua ni Nabi buat untuk siapa? Untuk kita.